Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini hari yang ke-26 kita berada di dalam bulan Ramadan. Hari ini saya nak buat kuih rempeyek untuk dah di hari raya. Dan dia ada buah teras ataupun kemiri, bawang putih, ketumbar biji. Kita juga menggunakan ikan manis, santan sebanyak 1 kotak. Kita juga akan masukkan 1 cube ikan bilis dan sebiji telur ayam. Kita akan blender bahan pisang, 100 gram tepung beras, air mungkul, garam halus kurang 1 sudu. Sama kita punya rempeyek. Tadi lebih kurang 2,5 cawan air. Biasa tambah sebati dengan santan dan juga garam. Saya ada 5 urut. Kita buang dulu je urat belakang yang besar. Daun 5 urut